Alhamdulillah malam ni Zu nak makan dekat sini, dekat Jiwa Cafe di cabang 3. Ini Zu order ni air cappuccino. Lepas tu ini nasi ni, nasi daging salai. Zu nak rasa dia punya kuah salainya tu, masak lemak cili api. Bismillahirrahmanirrahim. Creamy. Rasa daging salainya sedap. Tak rugi kalau beli di Jiwa. Terima kasih. Alhamdulillah dah sampai. Nasi ayam geprek BS nasi lauk daging salai kat sana. Okay, jomlah kita makan dulu. Makan malam ni, makan nasi malam ni. Syukur rezeki kan, jom makan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuah kicap, nasi putih, atasnya dihias dengan bawang goreng. Bismillah. Ini ayam goreng, atasnya ada sambal geprek. Pedas tak? Rasa dulu. Bismillah. Boleh tahan pedas dia. Kicap ni kicap manis. Alhamdulillah dah siap dah, tersusun, dah habis dah. Syukur ni malam ni hai Zu makan nasi malam-malam. Bukan selalu kan, sekali-sekala tak salah kan. Okay, Alhamdulillah syukur. Wow, banyaknya tulisan kat sini. Tidak semua hubungan membawa ke alam perkahwinan. Kadang-kadang sekadar buat kita kenal macam-macam jenis restoran. Jiwa cabang 3. Kat belakang. Itu tadi aku buat kopi pahit gila. Rupanya yang aku masukkan bukan gula tapi kisah kita. Wow, dia punya sentimental. Tapi perut lapar tak jadi kan, kena makanlah dulu. Yang mana lapar tu kena order. Okay, Zu ingat dia nak tutup dah restoran ni, tapi masih ada yang baru masuk. Sekarang ni jam 10:26 malam. Pelanggan baru masuk masih dilayan. Entah bila lah, entah bila nak tutup Zu tak tahu. Yang pastinya kami dah siap.